Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membincangkan tentang tugasan 2 yang diberikan kepada kami, iaitu kajian tentang kerancuan bahasa dalam cerita kanak-kanak. Sebelum tu, mari kita kenali siapa kumpulan saya dahulu. Keracuan bahasa amat signifikan dalam kehidupan kita seharian. Jadi, apa itu keracuan bahasa? Keracuan bahasa merupakan penggunaan arti yang tidak tepat, kacau, bercampur aduk, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam struktur ayat. Jadi, mari kita analisis keracuan bahasa di dalam cerita kanak-kanak. Babak 1. Kenapa muka kamu berkerut ni? Kalau teringatlah satu ayat ni, aku tak tahu sama ada dia betul ke salah. Ayat apa tu? Jom kita tanya Haziq. Jom lah. Haziq. Ya. Saya ada keliru lah dalam satu ayat ni. Ya, apa tu? Ayat tu bunyi macam ni. Saya termakan nasi yang manis dan muka berkerut kelat. Betul ke tak? Saya rasa macam salah. Pelik sangat ayat kamu ni. Jom kita tengok dalam buku. Ayat awak tadi, semua orang termakan nasi yang manis dan berkerut kelat. Salah tu ayat tu. Ayat yang betul je, semua orang, perkataan termakan tu tak sesuai guna kat situ. Kenapa tak sesuai? Sepatutnya kita menggunakan perkataan makan sahaja tanpa imbuhan ter. Faham? Oh, maksudnya tak payah letak imbuhan lah dekat situ. Betul. So, semua orang makan nasi yang manis. Penggunaan perkataan dan juga salah. Sebab penggunaan perkataan dan, dia menggambarkan dua peristiwa yang setara. Dan perkataan dan tu akan diganti dengan sehingga atau kerana. Sebagai contoh, semua orang makan nasi yang manis sehingga muka berkerut kelat. Faham? Jadi itulah ayat yang sebetulnya. Betul. Faham ni? Faham Suat? Faham. Babak 2. Banyaknya. Kalau nak main, main kat rumah. Saya tak main cikgu. Main pun. Dua sini. Pandailah kamu. Bila main? Kenapa Haziq? Ayat dan cerita ni macam salah je. Ya ke? Betul lah, ni kan ayat pasif dah. Salah, ni bukan ayat pasif. Hei, aku rasa ayat ni ayat pasif dah. Bukan ayat pasif, ni ayat ni salah ni. Haziq, Amy, apa gaduh-gaduh ni? Cuba bagi tahu cikgu. Apa yang tak kena? Dia cikgu, dia cakap ayat yang salah, dia cakap betul. Apa ayatnya? Ayat dia macam mana tadi ni? Dah kena marah cikgu. Bukan ke betul ke? Salah. Malah cikgu. Betul Okey, tak lah. apa. Biar cikgu yang terangkan. Okey. Untuk ayat dah kena marah cikgu ni, sebenarnya ayat pasif. Jadi dalam ayat pasif ni, dia tak cukup strukturnya. Kerana dalam ayat pasif ni, seperti kita tahu, dia kena ada subjek, kata kerja pasif, kata sendi dan kata untuk pelaku tersebut. Okey, dalam ayat ni kita boleh lihat dah kena marah cikgu. Ada subjek tak dalam ayat tu? Macam tak tu. Kan? Ya, betul. Dalam tu tak ada subjek. Sepatutnya dalam satu ayat untuk jadikan dia ayat kena ada subjek. Contohlah, Haziq dah kena marah. Okey, sampai situ dahulu. Seterusnya yang kedua yang tiada dalam ayat tu ialah kata sendi yang menerangkan
siapa yang dimarah oleh cikgu tu, ataupun cikgu tu marah siapa. Okey, contohlah ayat yang tadi kita sambung balik. Haziq dimarah oleh cikgu. Kan dah betul ayat tu. Jadi dia dah ikut susunan yang ada, iaitu ada subjek, ada kata kerja pasif, kata sendi oleh, dan juga kata untuk pelaku tersebut. Kan dah betul. Jadi dah jelas tak pasal benda tu? Okey. Maknanya apa yang awak tengah bergaduh tadi, dua-dua salah. Sebab ayat tu tidak lengkap. Okey, faham? Jadi ayat tak dah kena marah cikgu tu salah lah. Yang betulnya kena ada subjek, kena ada oleh. Betul. Sebab kata kerja pasif ni, kita nak membezakan dia kat situ lah. Dia ada perkataan oleh. Kalau kata kerja aktif ni, dia tak ada oleh. Sebab kat depan tu dia dah macam biasa lah ayat yang kita dengar kan. Okey. Jadi dah faham? Aziz, Amy, dah faham? Dah faham cikgu. Okey, dah, jangan gaduh-gaduh ya. Berbaiklah orang semua. Babak 3. Kamu sendiri makan apa ni? Sekarang tengah nak kartun ni, Mi. Tapi kat sini rasa macam ada yang salah je lah Aziz dengan ayat ni. Ya ke? Boleh Betul juga, nampak macam salah ayat ni. boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Kau rasa Boleh. ayat tu betul ke tak Aziz? Pelik ayat tu. Aku pun rasa salah. Ni Macam ke? tidak lengkap ayat tu. Betul. Jadi apa yang betulnya? Macam mana ni? Aku rasa aku tahu. Mari aku terangkan. Ayat ni ke yang kau rasa tak salah tu? Kalau kita tengok daripada ayat ni merupakan ayat aktif sebenarnya. Tapi ayat aktif ni tak lengkap sebab tak ada subjek. Kalau kita tengok, ayat ni hanya predikat sahaja. Ini semua predikat sahaja. Jadi untuk lengkapkan ayat ini, kita perlu tambah subjek. Kerana struktur ayat yang lengkap mempunyai subjek dan predikat. Jadi kita boleh tambah, untuk membetulkan ayat ni, kita perlu tambah mereka, kita ataupun sebagainya. Contohnya, mereka boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Jadi ayat tu nampak betul kan? Kesilapan ayat ni, dia hanya tidak mempunyai subjek. Jadi ayat betul daripada ayat ni, kita kena tambah subjek. Mereka boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Jadi daripada ayat betul ni, kita boleh nampak terdapat dua klausa dalam ayat ni. Yang pertama, mereka boleh lawan. Yang kedua, mereka kalahkan orang jahat. Jadi ayat ini menggunakan perguguran frasa nama yang sama, mereka. Jadi dan menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkan ayat ini. Faham semua? Kiranya ayat ni tak ada subjek lah, Suat kan? Ya. Jadi yang betulnya ayat ni ada subjek lah. Macam tu baru kami faham. Okey, bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebiasaan kita. Bahasa menjadi lambang jati diri dan maruah bangsa kita. Namun, dalam arus pemodenan yang semakin maju sekarang ini, kita boleh melihat semakin banyak kesalahan dalam penggunaan bahasa kita yang tidak gramatis, sama ada dalam media sosial, mesej harian, malah dalam penulisan rasmi sekalipun kita dapat lihat sekarang. Okey, fenomena ini amat membimbangkan kerana ia akan mencerminkan tahap penguasaan bahasa individu serta bangsa tersebut dalam kalangan masyarakat kita. Seterusnya, penggunaan ayat yang dramatis ini bermaksud ayat itu mematuhi hukum tata bahasa termasuk susunan dan predikat.
Penggunaan kata sendi ni penanda wacana serta struktur frasa yang betul. Apabila ayat ini dibina dengan betul, maknanya akan menjadi lebih jelas dan mesej yang ingin disampaikan akan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan terhadap individu yang kita hendak sampaikan itu. Penggunaan bahasa yang tidak gramatis juga memberi kesan negatif kepada identiti bahasa Melayu. Bahasa yang indah dan tersusun ini mencerminkan bangsa yang beradab dan berilmu. Jika pengguna bahasa itu sendiri tidak menghormati struktur bahasanya, maka nilai bahasa itu akan pudar dan hilang wibawa. Oleh itu, setiap pengguna bahasa, sama ada pelajar, guru atau masyarakat umum, harus peka dan bertanggungjawab untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam semua konteks, termasuk di media sosial, penulisan rasmi dan pertuturan seharian. Kita perlu membiasakan diri menyemak ejaan, memilih kata yang sesuai serta memahami struktur ayat yang gramatis juga. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memelihara keindahan bahasa Melayu dengan menggunakan ayat yang betul dan gramatis. Ingatlah, bahasa yang kita tuturkan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi cerminan minda dan budaya bangsa. Jadi, kita sebagai pengguna bahasa Melayu haruslah menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bye-bye.